Berarti itu ada je. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat bersama, insya-Allah kita akan mulakan malam ini membaca Al-Quran pada muka surat yang ke-43. Betul 43. Quran pada muka surat yang ke-43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا
واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Baiklah sahabat-sahabat dikasihi sekalian, alhamdulillah kita sambung lagi perbincangan kita pada malam ni dalam bab hukum hakam melibatkan perkahwinan, iaitu pada muka surat yang ke hadis berkaitan dengan wali. Muka surat 461 lah. Betul Risa? Ali Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. Dan diriwayatkan daripada seorang isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Siti Aisyah radhiyallahu anha, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang mana perempuan nikah ia dengan ketiadaan izin walinya, maka nikahnya itu batal. Fa in dakhala biha falaha al-mahru bimastahalla min farjiha fa in ishtajaru fas-sultanu waliyyu man la waliyya. Maka jika dukhul ia dengan dia, maka baginya isi kahwinnya dengan barang yang menghalalkan farajnya. Maka jika menegas segala wali daripada kahwin, maka sultan itu wali bagi mereka yang tiada wali. Akhrajahul arba'ah illa an-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Awanah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Telah mengeluarkan dia oleh 4 melainkan An-Nasa'i, dan mengatakan hadis sahih akan dia oleh Abu Awanah dan Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayyim hatta tusta'mara.
Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada dinikahkan perempuan janda hingga minta izin daripadanya. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dzana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala an taskuta. Dan tiada boleh dikahwinkan anak dara hingga minta izin daripadanya. Kata mereka itu, ya Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya? Sabdanya bahawa dia muttafaqun alaihi, bersetujuan atasnya, riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, kita kisah. Hadis yang pertama, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, berkenaan dengan orang yang berkahwin tanpa izin daripada walinya. Maknanya orang nak berkahwin ni tak dapat tidak, dia kena menggunakan walinya yang sah. Wali dia ni, penjaga dia ni, siapa dia penjaga dia? Penjaga dia yang sah ni tuan-tuan semua ialah, yang pertama sekali ialah bapanya, seperti yang telah saya sebutkan. Wali dia ni ialah mula-mulanya bapa dia lah, untuk menentukan sahnya akad nikah tadi. Dia tak boleh nak akad nikah dengan ibarat daripada orang perempuan. Misalnya kita kata perempuan dia mengatakan, saya wakilkan kepada awak untuk menikahkan saya. Jadi dia nak guna kaedah wali. Ada dua wali. Wali tahkim itu tak ada, Pak, kita tak guna. Ada setengah orang kita ni, dia nikah di negara lain, dia buat amalan bagi sebuah negara yang tidak ada kerajaan. Dia kata hak tina kuasa kepada orang itu untuk menikahkan dia dengan pasangan dia. Hak ni kaedah wali tahkim ni tak digunakan, kerana tempat kita ni dia ada wali. Kalau tak ada wali ayah sekalipun, akhir sekali kita boleh guna wali hakim. Wali hakim ni lain dengan wali tahkim. Itu kena beza dah. Kita mungkin tak pernah dengar istilah tu. Gini, mula-mula wali ni ialah ayah dia. Kalau ayah dia tak ada, dia pergi kepada tok dia. Tahu tok dia? Ayah kepada ayah. Untuk bahagian perkahwinan, dia bahagian nafkah, dia balik ke ahli ayah, naik ke ahli ayah. Untuk bahagian hadanah, bagian penjagaan, kita belajar nanti, ngasuh anak dia balik pada ahli mak. Kerana mak lebih kepada sifat umum, keibuan dia. Jadi dalam kes ni tuan-tuan semua, kalau ayah tak ada, kita tok. Kalau tok tak ada, kita tok yang lah kata. Kalau tak ada juga, dia pergi kepada adik-beradik. Adik-beradik, ada adik-beradik seibu sebapa, ada pula adik-beradik sebapa. Ada pun adik-beradik seibu, maka tidak layak menjadi wali. Seibu sebapa dia panggil saudara syakik. Maknanya mak tula, pak tula. Kalau mak tula, kalau pak tula, mak lain, adik-beradik sebapa, ranking dia bawah sikit. Mula-mula kalau ayah tak ada, tu tak ada, pada tua mari kepada adik-beradik seibu sebapa. Kalau adik-beradik seibu sebapa pun tiada, maka maulah dia mari kepada adik-beradik sebapa. Lepas tu pula dah kenal lah tu, mana adik-beradik sebapa, mana adik-beradik seibu sebapa. Adik-beradik seibu tak dia nak pakai lah, dan bab nikah. Lepas tu ada saudara lelaki seibu sebapa, yakni abang ataupun adik kandung kepada perempuan, dengan syarat dia kena balik. Dia kena balik. Kalau tak balik, tak boleh menjadi wali. Dan untuk adik-beradik ni tuan-tuan semua, dia hanya satu level sahaja. Kalau misalnya hak sulung tak saya bagi wali, adik hak bos tu asal terbalik, dia mewalikan perkahwinan itu, maka nikah tu adalah sah. Kemudiannya saudara lelaki sebapa. Saudara lelaki sebapa, maknanya adik-beradik pak tula mak lain. Pak tula mak lain. Maknanya kata sama ada ayah dia ni kahwin dua, ataupun ayah dia ni kahwin satu lepas satu. Nikah dengan
Ngemok dia boleh anak tina sarang, patut belaga duduk. Maka dia pun cerah, dia pun nikah pula dengan orang tina lain, boleh pula anak. Jadi saudara lelaki. Sebab apa? Nak ni. Ataupun dalam masa sama ni dia nikah 2 isteri. Jadi sebab apa lah? Puak tu mak lain. Tapi kalau untuk habanah mula sekali lagi, dia kena pergi ke ahli ibu, bukan pergi ke ahli bapa. Jadi bapa kandung ke atas saudara lelaki seibu sebapa, saudara lelaki sebapa, yakni seayah. Kemudian anak saudara lelaki seibu sebapa. Anak saudara lelaki seibu sebapa. Anak saudara lelaki, anak lelaki kepada saudara kandung akan menjadi wali jika tiada saudara lelaki. Anak-anak lelaki kepada saudara kandung, adik-beradik orang nyata, boleh anak. Kalau tak ada orang lain, dia pun boleh jadi wali. Lepas tu pula seibu sebapa, marilah pula sebapa. Habis tak ada lelaki, dia gila pula adik kau sepupu, adik kau apa tu. Kemudian dia naik pula lepas adik-beradik, dia pula pada pok saudara. Pok saudara ni adik-beradiknya ayah. Habis tak ada belakang, dia gila pula kepada wali raja. Dia tadi, dia wali tak pergi ke ibu. Saudara Rosim, jangan cari wali ke ibu. Tapi kalau bak merah anak, hadanah, jaga anak, dia pergi ke ibu. Dia pok ni gagah kok bahagia tu. Baik. Jadi kalau nak nikah ke mana-mana, dia kena mencari walinya dengan urutan. Tak boleh nak lakar, tak boleh. Dia kena urutan. Jadi jumhur ulama mengatakan bahawa la yasihu aqdun nikahi illa biwaliyin. Tidak sah akad nikah itu melainkan dengan wali. Betul orang tanya, wali ni ayah, bila nak nikah orang tanya, anak kandung tak? Orang tanya ayah tu. Tanya, orang kata nak jadi wali, anak kandung tak? Dia kata kita nikah ngomong dia mula-mula dia ngadu tu 5 bulan. Tak ada nikah lah pada tu. Sebabnya kita ada wali. Nak nikah mana? Kalau akan nikah pun tidak sah. Cari wali tak jumpa, akhir pergi ke mahkamah syariah, atau boleh milah wali hakim. Hakim turut kuasa untuk mengawinkan. Hakim ambil mana kuasa? Di mana kau punca kuasa hakim? Punca kuasa hakim bagi setiap negeri dalam Malaysia dia balik kepada kuasa raja-raja Melayu, yakni sultan. Sultan yang memerintah sebuah negeri itu menjadi wali hakim. Tak kiralah nak nikah pergi jumpa sultan, nak nikah jumpa sultan, kaki jaya lagi tu. Dia boleh istikhlafkan, dia boleh turunkan kuasa kepada hakim-hakim mahkamah syariah. Hakim ni pula turunkan kuasa kepada tu email yang ada tempat nikah tadi. Ditulis siapkan, saya mengistikhlafkan kuasa ini kepada tu email Isa bin Abbas bagi mengakad nikahkan perkahwinan Abdullah bin Ibrahim dengan siapa-siapa dia lah, contoh tu. Kalau panggil istikhlaf, nikah dengan wali itu tadi, baru boleh akad nikah. Okey. Kemudian sahabat-sahabat semua, nikah ni kena ada wali. Fanikahu, kata nak wali, fanikahuha batilun, maka nikahnya itu adalah batil. Fa in dakhala biha, kalaulah kita kata dia nikahlah dua tu, tapi dia tak tahu hukum hakam tadi, maka dia menganggap perkahwinan itu adalah sah. Enggak tak tahu apa hakam dah. Tak tahu sah pada kita rasa sah, moga akan nikah. Fa in dakhala biha, dia bersetubuh dah dengan suami dia tu. Falahal mahru, maka si suami kena bagi mas kahwin kepada perempuan itu. Kenapa? Bimastahalla min farjiha, kerana dia telah menghalalkan kemaluan perempuan itu untuknya. Pada anggapan dia nikah tu adalah sah, maka dia bersetubuh dua tu, maka jadilah anak. Dari mana tu? Anak tadi adalah anak kandung. Dia panggil persetubuhan melalui wati, melalui persetubuhan melalui cara yang meragukan. Pada anggapan dia rasa sah, dia pun ni tu tidur dua tak je mak.
Bila kita cek tiba-tiba apa dia ni tak sah nikah dua tu. Jadi anak boleh dia belah orang lain ke mana? Boleh mobil dia belah. Katakanlah dalam bab lain, budak jantan dengan budak tina ni nikah lalu duduk oleh anak dia belah orang. Siapa lah kita kata misalnya umur 50 dah, maka marilah orang tua seorang jalan rumah dia ni. Mari orang tua, Waalaikumsalam. Apa cik mari mana? Mari Temanggil contoh ni. Mari Temanggil. Lepas tu titik. Kita asal Temanggil juga. Orang Temanggil. Mu ni anak siapa dia? Dia tanya. Mu ni anak Pohim. Pohim mana? Pohim belum. Misalnya tok lelaki orang mana? Tok lelaki pun asal orang Temanggil juga. Anak siapa dia? Anak Dodoh Hina. Hai, mu dua ni nama gapo Aku ingat mula Pohim ni ada bini Pohim ni dia, bini Pohim dia ngasuh orang, dia ngasuh budak-budak. Aku takut mu dua ni dia anak susu, adik-beradik susu. Dia begitu kan biasa dah. Bila dicek sabitlah dua tu adik-beradik susu. Adik-beradik susu sah nikah ke tak? Tak sah nikah, maka dia kena mufaraqah. Ni belah orang anak tu anak dia, tapi dia dua ni tak ada tidur sekali dah. Sebab apa? Sebab dia dua ni adalah adik-beradik, bukannya suami isteri. Kan adik-beradik tak boleh nikah. Patutlah ke mana hak ni belah orang anak? Tak apa, dia macam biasa, tidak menjadi masalah. Ben dia supos kalau semua supos kalau belakang. Cumanya mak bapak nak duduk sekali atas nama laki bini, tak boleh atas nama adik-beradik susu. Adik-beradik kandung, adik-beradik susuan boleh. Maka dia pun duduklah dua tu, berpisahlah dua tu, mufaraqah, mengasihkan duduk perkahwinan mereka itu. Bila dia mengasihkan duduk tadi kerana suami isteri tu adik-beradik, maka tu terjadilah bujang. Jatuh boleh bini lain, hak tina pula boleh lelaki lain. Kalau dua-dua tak lelaki duduk atas sebuah rumah, atas agak dua beradik. Duduk bilik suku, bukan anak dia belah tu, tua-tua belah tu. Gitu. Ibarat tu. Ibarat mana tahu duduk jadi belakang memang dia. Gitu. Baik, sambung lagi. Fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha. Fa in ishtajaru, kalau mereka ni berlakulah perbalahan, sisi faham dan sebagainya, fasultanu waliyyu man la waliyya lahu, maka raja menjadi dalil, menjadi wali kepada orang yang tidak ada wali. La sekali wakilah kepada mahkamah, maka dapatlah berkahwin melalui wali raja. Boleh dah ni kalau wali raja tu tak ada masalah. Besarlah masalah tadi. Baik. Lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayyim hatta tustamara. Dan diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada dinikahkan perempuan janda hingga minta izin daripadanya. Wala tunkahul bikru hatta tusta'dzana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala an taskuta. Dan tiada boleh dikahwinkan anak dara melainkan hingga minta izin daripadanya. Kata mereka itu, ya Rasulullah, bagaimana mengetahuikan izinnya? Sabdanya bahawa dia muttafaqun alaih, persetujuan atasnya riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Baik.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. Dan diriwayatkan daripada sepupu bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, perempuan janda itu lebih mustahak dengan dirinya daripada walinya, dan perempuan dara itu dipinta izin kepadanya, dan izinnya itu ialah diamnya, dan dikehendaki dengan ahaqiyah itu, iaitu diakibatkan ridhanya, dan dikehendaki dengan perempuan dara yakni yang cukup umurnya. Rawahu Muslim, dan meriwayatkan dia oleh Muslim. Wa fi lafzin laisa lil waliyyi ma'az thayyibi amrun wal yatimatu tusta'maru. Dan pada satu lafaz, tiada bagi wali beserta perempuan janda itu lulus pekerjaan kahwinnya jika tiada redanya, dan anak dara yang cukup umur itu dipinta izin daripadanya menikahkan dia. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibn Hibban. Telah meriwayatkan dia oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan mengatakan hadis sahih akan dia oleh Ibn Hibban. Baik kawan-kawan sekalian, hadis ini pula berkenaan dengan izin. Izin tak? Izinnya di sini izin daripada pengantin. Zaman kita lagi mudah nak kena izin. Lagu mana? Bila dia isi borang kahwin, dia sign. Beda. Borang kahwin dia isi nama, wah, dia sign. Mula-mula ada tangan wali, bawah dengan wali. Ingat jagalah borang dia. Bini pula. Mula-mula muka surat pertama, bawah tanda tangan wali, wali pusing. Pendek muka surat sebelah, tanda tangan pengantin perempuan, dia pusing. Maknanya lah ni wali bui, pengantin pun izinlah. Orang lelaki pula suka juga. Orang lelaki pun baru nama hak kuih nak nikah bila dia tak ada wali dah orang lelaki ni. Nak ayatnya izin. Bila dia pergi daftar borang tu ke kajian waktu tu pula dia panggil borang 4. Borang 4 ni tuan-tuan sekalian, atas tu ada belakang izin perempuan ada, izin wali ada, alif pun ada. Maka bila akad nikah kan lama moyang pada ayah tina kata guana. Ginilah bae ambil sunnah nabinya, ambil borang dia bagi kanak tina, royak dia. Ayah minta izin nak nikahmu ni. Patut berah dia sign di situ. Dia bagi kanak dia, nikahmu dah ni budak dia kata. Beres abah, berah dia sign. Abah pula apa kata? Akad nikah dia lah buat cik. Buat cik ada anak dia kan. Wakil kau ustaz lah. Dia pun baca pula wakalah bahawa saya mewakil kepada ustaz untuk mengahwinkan anak perempuan saya dengan sekian-sekian. Bukan dengan ustaz, dengan sekian-sekian. Kalau dia wakil ke ustaz nak nikah, tak boleh lah. Pasalnya dia kena akad nikah kalau mau nak nikah. Dia wakil kamu untuk menikahkan anak dia tu boleh. Lepas tu misalnya lah apa pun nikah lah orang jantan ni. Nikah datang 14 kali akad nikah tak ada jawab. Tak lepas-lepas. Dia kata gini lah, Abu Wakil Haji Makpuh je terima nikah. Haji Makpuh pun terima nikah bagi pihak dia. Tak boleh kosek, hanya terima saja. Aku terimalah nikahnya, sekian-sekian bagi pihak orang sekian-sekian, mas kahwin sekian-sekian. Tolong jawab, boleh. Ada masalah. Haji Makpuh terima nikah bagi pihak dia. Bukan untuk Haji Makpuh, untuk dia lah. Dia bila dia wakil, orang terima wakil dia supaya dia dah. Misalnya ayah hak tina ni mewakilkan kepada ambo untuk akad nikah anak dia. Jadi ambo ni macam ayah dia dah. Kata ambo ni macam ayah dia dah. Kata ambo nikah, akad nikah dah. Mamak bidalah aku kahwinkan akad nikah dengan Aminah binti Abu, dia telah berwakil walikan bapanya pada saya, berwakil walikan bapanya pada
saya ataupun diwalikan oleh saudara kandung laki-lakinya kepada saya dengan mas kahwin sebanyak 250 ke 2,5. Besar dah tu. Gitu. Bukan payah akad nikah ni. Dia kena ada wali, izin apa tak? Jadi katakanlah ayah dia nak nikahkan anak tina dara. Anak tina dara ni ayah ada satu kuasa di situ, ayah dengan tu dan ke atas. Dia ada kuasa untuk memaksa anaknya berkahwin. Anak dia tak sih, dia boleh paksa. Dia panggil istilahnya wali mujbir, yakni wali yang boleh paksa anak perempuannya untuk berkahwin dengan siapa-siapa dia, walaupun budak tu tak sih. Katakanlah ayah hak tina ni kena benar ke biasa. Hak tina ni umurnya 25. Paksa menikah dengan biasa. Biasa pelapor suka masuk hospital. Hari Sunday pakai oksigen. Dia boleh paksa, tak ada masalah. Anak bapak boleh paksa anak dara dia. Tok boleh paksa cucu dia. Hak tu yang wali akhirat boleh paksa, wali dekat dipanggil. Boleh paksa, orang lain tak ada nak paksa. Waktu apa ni dalam TikTok Arab disebut. Artinya kata tidak ada cara orang tua masuk nak minat saya. Saya tak akan terima. Ni anak dara Arab lah kata. AI buat kata. Anak dara Arab dia bertanya. Dia tanya orang jatuh, kalau mu nak nikah dengan aku berapa mas kahwin? Dia tanya kau, orang jatuh tua ni. Jawab jatuh tua ni $70 juta. Jawab orang tina ni, orang muda lagi lah. Pasal biti ada. Haji Mak, Allah Haji Mak. Bukan saya ingat setara Haji Mak biti 4 juta nak nikah orang tina, wajib betul lah dia jalan. Gitu ya. Allah orang Haji Mak lah ni ada biti muda sekali. Belah tengok. Jangan dia belah tengok. Tak boleh pada motor. Dah yang cerita je. Ayah tu ada kuasa untuk memaksa. Ayah ada kuasa untuk memaksa anak dara dia tadi. Dia panggil wali mujbir. Adik-beradik tak boleh paksa. Ayah boleh paksa, tok boleh paksa, adik-beradik tak boleh paksa. Adik-beradik kena izin lah. Gitu balik. Bukan mudah pun mana ada apa ni. Tapi kalaulah kita kata janda, janda lain. Janda ni dia kena izin daripada janda tu. Pasal al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min walijiha. Anak dara ni kan, apa nak nikah mu ni warna. Singkat gitu. Habis dia dah. Kalau janda ni warna ni apa nak nikah mu? Apa tak sih? Dia jawab, dia pujian tu. Orang pujian dia boleh jawab. Betul dia belakang tabir tu ramai orang pujian. Ibu tu kan ramai belakang tabir tu. Tak payah dah ni. Pujian tu muka dia tua kan. Sejuk pujian dah. Misalnya ayah dia nak paksa dia nikah. Tak dipaksa. Tak sih, amat tak sih abah. Tak sih. Biar amat tak sih. Biar kaya apa amat tak sih. Buat apa dia kata. Jadi orang tina janda tu, ya janda ni banyak biasa juga. Janda ni, kalau janda diceraikan oleh suami, berbeza dengan janda cerah mati. Janda cerah mati ni biasanya baik, cuma pisah tu mati. Janda cerai hidup ni dari dua baik dia kata. Boleh jadi tolong untuk lelaki, boleh jadi juga tolong bini. Jadi kita mau nak nikah dengan janda ni, dia mau tengok mall dia rekod dia tu. Tolong siapa? Sama-sama tolong. Kita nak ambil habis ni dah buat tolong yang tiga. Buat mencari hak tolong. Ada bersama qadi tanah mereka dulu. Orang tina tu 7 orang tu lelaki dia. Umur 35 tahun. 37.
7 orang suami orang tengok, oi, mana ada orang makan ni mu. Dia kata aku ni kita nekah dia tak tahu hati. Tok laki malah-malah kita sempak. Cakap tu pegang. Dia kata kita hidup ni kita nak pegang rumah tangga kita. Kita ni tok hati dia kata, keh boleh bawa, lori boleh bawa. Kita boleh ambil kayu dengan lori kita tanam melo kita pergi atas ke tu. Ada mana hari tu pergi kita free-free malah kerja. Tak ada kata aku tak sepak-sepak. Aku pergi mahkamah. Cerabul lah kan. 7 orang tu lelaki. Khasakir saya jumpa umur 21 tahun, tok lelaki sudah 4. Nikah setahun soleh. Janda dia tengah merayak pasir. Gitu. Orang janda lah betul lah. Orang tua ni janda ni tak setuju. Tak setuju. Buat ke pasal baju orang. Baik kuasa baju aku dia. Tu alasan orang tua. Tak suka alasan budak. Orang tua ni betul lah dia boleh nikah. Tak ada masalah. Tidak ada benda menghalal daripada nikah. Tapi dia nikah orang tua ni kebanyakan perkahwinan itu tidak lekat. Kerana mereka ni tuan-tuan ada kepentingan tersendiri. Dia orang tua. Dia orang tina umurnya pun. Dia ada anak. Dia ada cucu dia. Orang jantan pula ada anak cucu dia. Kata kalau nak nikah dua ni, kata orang jantan, mari duduk rumah kahwin lah. Kata kau tina, aku mana pergi rumahmu. Mari duduk rumah aku. Lah kali nikah orang jantan tidur orang tina tidur sini. Itu belakang. Berarti masalah janda ni dia ada hak dia sendiri. Janda. Tak sama dengan anak dara lain. Kata orang tina kan banyak ke bila mati tok lelaki ni jarang nak nikah. Bila cerak tua jarang nak nikah. Biarlah duk sorang-sorang mualah. Jarang payah. Oh jantan pun serupa royak je. Oh mati bini ustaz. Mati bini kita nikah pun tu. Muka kumpai bukan sekor, bunga bukan sekutu. Royak cewek boleh. Royak belakang nak boleh kau jumpa aku tu kan. Ke mana bini? Betul kata kita raya. Dah boleh jumpa aku. Misalnya dia nak dah hak tina tu, hak tina pula tak sih. Dia nak hak tina nak anak tak boleh. Nampak buat ni. Bukan mudah. Ya bidan kau. Sebab itulah kata nikah ni ada izin dia. Hak tina kan cara tina pula. Ada nikah kekal pun ada. Cuma tak ada ikatan lah, tak ada ikatan. Kekal ada. Satu kes tu bersama dekat mufti dulu dia tanya hukum perceraian. Anak-anak hari ayah pergi jumpa jabat mufti tanya hukum bab cerai. Jadi ayah dia umur 85. Nikah lah dengan satu orang tina dia panggil basa maksud. Jadi nikah lah dua tu. Lepas dia nikah ni kan muka bagai tua bagi kerah tu. Hal ni nak duduk rumah dia, ni nak duduk rumah dia. Lah sekali orang tina ni curi kad ATM dengan kad PC. Dia ambil kad ATM untuk lelaki dia, ambil kad PC untuk lelaki dia, klik duduk rumah dia. Kad PC dia pegang, ATM dia pegang. Dia ada anak mari royak kita suruh royak kaya dia suruh cerah. Alhamdulillah dengan anak dia curi ke di belakang, set gaji 10,000 lah kata. Dia kata kamu ustaz royak lah kaya kita ni, dia relax dari kita. Anak bagi so kita dengar ya. Lah kali yang berkata, wacik nak kata gapo tu suara hati anak wacik nak kata gapo anak wacik ni. Dia kata gini lah ustaz, dia kata kita ni kalau boleh kat dia kata nak mati biar ada bini ya kata. Nak mati bergelar suami, tak sih mati bergelar tak ada bini. Umur kat 90 lah. Dia kata kalau wacik mati, kalau wacik cerai lah maksumu tu dia kata. Orang baru dia panggil maksud. Kalau pocik cerah lah maksudmu tu dia kata. Awak lari kad PC dengan kad ATM pocik tu dia kata. Nanti mana nak nikah pocik tua-tua ni dia kata. Sudah ayat dia tu. Ayat pocik guna tu. Nanti mana nak nikah pocik tua-tua ni. Dia kata. Hang selok suka. Lepas tu kad PC pocik Allah biarlah. Pokok 1,000 tu kat. Dia tu video lah. Muka pocik saya juga dia kata. Yang mati nak makan lah. Dia kata bocik nak mati sebagai seorang suami. Biar dia pergi. Lepas tu bocik nak makan. Ni yang belakang tak kena ada berok. Bocik seorang je.
kita pun ayam mudah besar-besar belakang gaji. Wih 500 boleh. Ganti penuh hati ayah. Berapa hari kat dapat raya hamba bila bulu. Tahu kan? Oh, lagu tu. Memang dia. Sebab tu lah orang tina janda dia ada kedengar untuk dia kecek tak sih. Sebab tu Nabi kata ismuha, izin dia tu dia kena minta izin dengan dia supaya boleh. Itu kalau janda lah. Iya apa orang tina hormon dia tu ni kau ramah. Ramah. Apa ingat kau tak ada ramah kau jumpa gumon dia kan jumpa gumon dia. Dalam mana apa tak tahu tapi kat jumpa gumon dia. Dah gitu. Dia belakang tapi kalau ada ibu tu enggak ada lagi minta kan. Kau pakai ambil lah gitu. Kalau sama-sama masjid ni kau combi mudah lagi sekali. Gitu. Dia sudah laku dia kerja banyak. Baik, hadis Ibn Abbas. Qala as-sayyibu ahaqqu bi nafsiha min waliha wal bikru tustakmar wa idduha sukutuha. Dia kata sini bahawa Nabi bersabda perempuan janda itu lebih mustahak dengan dirinya daripada walinya. Perempuan dara itu dipinta izin kepadanya. Ada lebih kurang dengan yang sama tadi. Laisa lil wali ma'as sayyibi amrun wal yatimatu tustakmaru. Tiada bagi wali serta perempuan janda itu lulus pekerjaan kahwinnya jika tidak redanya Nabi redha daripada perempuan janda itu. Manakala anak dara yang cukup umur itu dipinta izin daripadanya menikahkan dia. Ataupun umur ni minta izin. Waktu kita kata tua-tua nak nikah anak dia, wajib je lah isi sahih warai ni minta izin dengan ayah nak nikah muda ni. Sunnah Rasulullah SAW nya sedemikian. Baik. Minta izin lah royak sepatah ke anak tu. Royak sepatah ke anak tu supaya apa dia ni, supaya nak menikahkan dia. Dia pun lebih rela lah tak? Ayah tak apa ayah. Dia usah nikah. Beres boh nikah lah. Tapi sebenarnya kalau ikut teknik izin dah lah pasal dia sayang. Ya tak boleh dia tak dia sayang gitu. La tuzawwijul mar'atu al-mar'ata wa la tuzawwijul mar'atu nafsaha. Tidak boleh. Tadi kita kata tiada mengawinkan oleh seorang perempuan akan seorang perempuan yang lain. Dia nikah tino. Boleh ke tak? Tak boleh. Dan tiada mengawinkan oleh seorang perempuan akan dirinya. Wakil kawin untuk nikah dia pun ini tak dibenarkan oleh Nabi SAW. Kemudian hadis berikutnya ialah hadis Naha Rasulullah SAW anis syirari. Nabi kita lahir daripada syirar. Apa dia syirar? Syirar ni kan ni seorang laki-laki mengahwinkan anak perempuannya dengan syarat orang itu ayyuzawwijahul akharu ibnatahu. Gini, orang ni nikah anak tina dia dengan anak orang itu dengan syaratnya orang itu berkahwin pula dengan anak tina dia. Tak ada mas kahwin, maknanya tukar. Saya kata mana dia mau kahwin nikah anak kahwin dengan demo ni, demo nikah anak demo dengan anak kahwin ni, pada tu pula mas kahwin ni kira tu mula pakat ada mas kahwin lain. Tu insya-Allah kita baca dah boleh kedak lagu tu. Amun dok mikir keluarga ni pusmil bakalan tak lebih jawab. Ayah kahwin dengan anak Mina. Ayah kahwin dengan Mina. Fair. Usman Bakar kahwin dengan Mina. Fair. Usman Bakar kahwin dengan Mukminah. Anak Piramli dia kahwinnya dengan tua ayah dia. Piramli, Usman Bakar ni Piramli. Dia kahwin dengan tua ayah dia. Boleh tak? Kalau boleh nak panggil ke mana je? Hak lepas tu
moknya Piramli nikah dengan orang kaji ayah dia, tak apa orang kaji. Tuan. Dan kita sampai kia bagi. Bila sebut nikah, bagi nek bismillah kita bagi paklan. Tak kena jawab. Ni dia tukar-tukar lagi mana nikah. InsyaAllah minggu depan kita baca bab nikah usyirar. Lepas habis bab nikah tuan-tuan, lepas dapat nikah ni, gigi pula bab nafkah. Hak tu hak timbul dah kepala kita dah terbelakang tu. Cuma ni dah suruh pakat jadi tahu hukum berlaku bab perkahwinan ni, insya-Allah dah. Baik, sekali luar ni insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.